Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar sikit lah. Kalau kita tersesat ke apa ke, kita boleh usaha lah. Usaha untuk belajar. Kalau kita masuk hutan ke, belajar. Kalau tersesat, kita bolehkan gunakan kompas dengan teropong. Okey, masa sesat kita tapi kalau yang bawa teleskop lah. Teleskop ataupun binokular tu. Binokular tu yang dua teropong tu, dua kita tengok dengan biji mata. Yang ini kita gunakan satu mata ni. Kita gunakan mono. Maknanya satu mata lah. Ini kegunaannya memang saya ada bawa dalam hutan ni. Ini dah lama dah season dah. Lama tak pakai ni. Dengan kompas pun bawa jugalah. Kompas dengan peta. Kalau ada ini aja kompas peta tak guna juga. Tapi syarat utama dia mesti ada kompas dengan peta. Kompas ni sebagai bonus lah. Kita sebagai bonus. Ini kita dia nama Bushnell. Bushnell dia punya nama ni. Dia ada tulis kat sini 3x9. 9 tu maknanya 9. Kalau 1 tu senang cerita lah. Maknanya 100 meter lah. Ini 900 meter. Dia boleh nampak lah jelas. Yang ini dia ada pakai bateri. Yang ini ada bateri dalam ni. Bateri jam tu. Tujuan dia bateri bila malam dia berwarna lah dalam ni. Dalam teleskop ni. Makna warna merah dia. Kalau untuk kita tengok malam dia warna merah. Tapi kita gunakan teleskop ni. Makna kita tengok dengan satu mata lah. Berbanding dengan binokular dua mata. Yang ini mata kita lenguh sikit lah. Dia lenguh sikit. Kita nak denyit pun sakit. Tapi kalau boleh kita guna tutup mata, kita tengok macam ni lah. Dia tak lenguh sangat. Kalau kita gunakan kompas dengan peta, kalau peta tu dia senang sikit lah. Senang ataupun clear sikit. Sebab kita tahu kita gunakan ini, kita tengok tu apa di luar sana. Okey, pertanyaan macam mana kita nak gunakan teleskop ni kalau kita bawa. Contoh kalau kita tersesat lah. Okey, kalau kita tersesat dalam hutan, kita cari tempat tinggi lah. Tujuan kita supaya kita dapat tengok view atau pemandangan ke mana arah kita nak tuju. Kalau kita tak gunakan teropong, kita hanya nampak sama-sama jauh-jauh. Syarat dia mesti ada kompas dengan peta. Kompas dengan peta tu cukup penting. Contoh kalau kita tengok gunakan teleskop tu, kalau kita sesat lah, kita cari tempat tinggi, lepas tu kita tengok, kita teropong, tengok keadaan cuaca. Kita dah tengok tu, contoh bangunan, contoh. Bila kita dah tengok tu, kita rujuk dekat peta tu. Peta sebaik-baiknya dia punya nisbah tu, satu nisbah 25,000. Sebab peta 25,000 dia punya objek dalam tu detail sikit. Kalau kita jalan raya lorong ke apa ke dalam
dalam tempat tu dia clear. Kalau 1:50,000 dia hanya secara umum aja. Kalau okey lebuh raya aja. Kalau bangunan aja. Tapi kalau detail punya dia macam mana, detail dia kecil lagi lah. Dia kecil. Dia punya apa ni? Dia punya kawasan tu. Makna dia kalau 1:25,000 makna di peta tu kita nampak besar. Dia punya objek tu. Mungkin kita nampak jambatan. Lepas tu tulisan. Apa tu kalau sekolah tu bentuk sekolah. Kalau yang 1:50,000 dia secara umumnya kita nampak bangunan aja. Bila kita gunakan teropong ni, kita boleh tahulah, oh objek ni apa ni hospital contoh, kedai. Kita tengoklah pada peta tu. Sebelum tu cara nak ambilnya, okey jom saya tunjuk. Tu. Contohlah kalau kita tersesat ke, kita gunakan kompas dulu. Kompas kita dah tahu kedudukan kita ke. Contoh. Lepas tu baru kita gunakan ini. Yang tadi secara kasar je kita tengok gunung ke bukit ke apa. Ini kita gunakan ini, kita tengok. Okey, bila kita tengok ini dia dekat, makna di atas puncak tu dia ada macam besi berut. Kita boleh nampak pasal dekat. Kita gunakan peta skala dia 1:50,000. Maksud dia 1 cm bersamaan dengan 1 cm. Bila kita ukur kat situ sama dengan 500 meter di tempat keadaan sebenar. Makna bukan di atas peta, di tempat yang betul lah, real punya. Okey, tadi kita dah guna tadi. Mula-mula kita setting berapa bearing kat sana. Lepas tu kita ambil teleskop, kita tengok. Sebab dia dekat, kita boleh agak apa. Di sana tadi atas bukit tu dia ada macam besi. Pasal kita guna teleskop, dia nampak besar lah, rapat. Lepas tu kita ambil peta ni, kita letakkan peta ni secara macam biasa, arah utara sebenar. Kita kena setting dululah. Kita letak dulu utara sebenar, letak dekat N ni. N makna knots. Kita ikut garisan ni. Tak kisahlah sini ke. Yang penting straight ikut garisan ni. Di tepi boleh ikut, di tengah ni pun boleh ikut. Lepas tu yang dalam kompas ni pun garis mesti lurus. Lepas tu kita pusing lah. Pusing sampai cari arah utara. Dia dah masuk dah dalam apa ni? Dalam home tu yang merah tu. Makna ini utara sebenar lah. Okey, kita dah setting peta utara sebenar. Lepas tu kita udah tembak tadi, dia sebenar 300 bukan 230. 300. Makna dia dah masuk dalam ni, makna Bukit Batu Undan tu. Straight kan masuk dalam home ni yang merah ni. Makna kita ambil lah. Ini kita dah tengok gunakan teleskop tadi. Makna kita garis dulu. Ini kalau 300 tolak 180 tinggal 120 kan. Makna back bearing dia 120.
Makna back bearing dia 300 tolak 180, makna 120 lah. Back bearing dia. Maksud back bearing, kita dah pergi sini, garis ni. Inilah back bearing, kita terbalikkan aja. Kita setting balik ni, makna 120 lah. Okey, kita dah dapat satu garisan kan. Kita dah tengok teropong tadi. Makna bukit Batu Undan. Okey, 250. Kita dapat 250 dah, kita dapat bearing. Makna 2 kali ambil bearing dulu baru tengok ini. Kita nak kepastian. Kita guna ini, kita nampak apa ni macam pemancar lah, pemancar di atas sana. Lepas tu kita tengok dalam peta. Okey, kita dah tengok dia ke sana 240 tolak 180. Kosong. 240 ya. 240 tolak 180 back bearing dia. Makna 60. Makna dia kita pergi ke sini tadi. Kita tala dekat ni, makna Bukit Ungku Busu. Kalau back bearing dia tadi jadi 60 lah. Makna kalau kat sini kita bearing balik, makna 60. Kita setting tengok 60. Setting senang je ni. 60. Makna merah tu dah automatik dia masuk dalam home tu, anak panah tu. Makna 40, 50, 60. Makna back bearing. Kita dapat garisan tu. Tentukan dalam tu pun straight dengan garisan ini. Makna kedudukan kita sekarang dekat sini lah. Kedudukannya kat sini lah sekarang saya ni. Kita dah target dekat Bukit Ungku Busu dengan Bukit Batu Undan. Kita dapat kedudukannya. Tujuan teleskop ni supaya kita mendapat gambaran lebih jelas untuk kita bandingkan dengan dalam kawasan peta tu. Peta kalau boleh 1:25,000. Dia nampak besar sikit. Lepas tu lepas kita dah ambil bearing macam saya buat tadi, kita ambil teleskop, kita tengok. Kita nak tengok betul tak apa ni. Maknanya dia lebih jelas. Contoh kita nampak tadi pemancar kan, di Bukit Ungku Busu tu. Pemancar tu, lepas tu kita carilah tadi. Maknanya kita setting tu, tengok kita dapat bearing. Bukit Ungku Busu pemancar. Kalau peta ni dia tak nampak ada pemancar ke trigonometri ke, tapi dia nisbah kecil tu, peta tu kita boleh nampak. Ini pun boleh pakai kan. Seterusnya lah, lepas tu kita setting lah. Kalau dalam hutan bukan senang ataupun kita atas gunung ke atas bukit ke, kita pergi gunakan teropong ataupun teleskop. Kita nak tengok gambaran paling jelas apa tu. Kalau boleh nampak lagi bagus. Contoh tulisan ke, bangunan ke yang ada bertulis, tapi dalam peta tak adalah bertulis. Tapi yang penting kita dah tahu, dapat gambaran jelas. Contoh kita dah sesat ni. Sesat, kita ambil bearing. Lepas tu guna teleskop ni, kita bandingkan dalam tu, kita ukur. Makna kita buat back bearing lah tadi. Back bearing kita ukur balik. Lepas tu kita cari lagi satu, kurang-kurang 2 lah.
Dua lagi lebih mudah lah. Okey, lepas tu kita cari lagi target lagi satu. Kita tengok tujuan teleskop ni supaya nampak gambaran lebih jelas. Kalau kita tak guna teleskop, mungkin kita dapat kasar je. Kita nak bandingkan dalam ini pun sukar sikit lah. Tapi bila kita gunakan teleskop ataupun teropong ni, maknanya kita boleh tahu, oh dia ada pemancar ataupun ada nama bangunan ke, contohlah. Lepas tu kita rujuk pada peta tu. Yang bearing tu kita buat garis. Maknanya kita sudah ada dekat mana kita tu, apa ni, kita punya tempat tu. Lepas kita dah tahu tu, kita cari lagi lah. Sama juga kaedah dia. Okey, kita tu dah tengok contoh dalam peta tu. Yang kita bawa tu lah, tentukan peta tu jangan peta merapu-rapu. Peta yang mana kita kawasan tu, kita bawa peta tu. Lepas tu yang kita dah tahu kedudukan kita tu, lepas tu kita tengok balik lah. Kita cari tempat tinggi teleskop ke, kita tengok tala dekat, okey kat sini. Dia punya apa ni, contoh jambatan. Kita dari jauh ni, kita atas bukit, benda dah sesat. Lepas tu gunakan binocular, kita tengok tu. Oh, ada jambatan. Bila jambatan tu guna teropong nampak besar sikit kan. Lepas tu kita ambil kompas, kita cari bearing tu. Maknanya secara kasar lah bearing tu. Lepas tu kita ambil back bearing dia, kita buat garisan. Buat garisan satu. Maknanya kita dah ada target lah, dekat mana kita nak pergi. Kita dah dapat kedudukan kita, tempat tu. Lepas tu dalam peta kita rujuk, kita tengok, oh ini ada jambatan. Maknanya kita buat balik bearing untuk ke jambatan tu. Tapi kena tahulah yang mana jalan shortcut, yang mana ada kontur peta tu yang curam tu. Sekali kita ikut bearing tu, ikutlah balik macam tu. Okey. Kita tengok nampak senang, tapi sebenarnya sukar. Kalau betul-betul kita sesat dalam hutan, memang sukar. Tapi sebagai usaha, kita sebelum masuk hutan tu ada duit sikit, belilah teropong ke, bukan teleskop, teropong pun boleh kan. Lagi power dia besar, lagi bagus. Yang ini teleskop ni dia gunakan mata satu, tapi pandangan tu dia tajam. Kalau dua mata, maknanya teropong binocular, kita tengok dua mata, pandangan dia luas, tapi dia objek dia tak berapa clear, tapi view dia luas. Teleskop view dia tak luas, tapi dia target tajam apa objek tu. Itu dia punya perbezaan lah. Okey, saya ulang lagi sekali. First sekali, kalau kita sesat lah, kita cari kedudukan kita dulu. Kita rujuk peta tu. Kalau ada gunung, gunung. Kalau ada rumah, rumah. Kalau bangunan ke, jambatan ke, tak ada masalah. Yang penting kita ambil bearing dulu. Ambil bearing, lepas tu kita gunakan teleskop ni, kita tengok betul tak, ada apa yang betul tu. Okey, jambatan. Bila kita tengok, oh kat situ jambatan, dia ada tulis bangunan tu, apa, bangunan kedai ikan, dia tulisan pasal ini, dia clear. Lepas tu kita rujuk dalam peta. Dalam peta tu tak adalah dia tulis ikan ke apa, tak ada. Tapi dia rujuk pada bangunan ataupun bukit lah. Okey, kita buat satu garisan. Lepas tu kita cari lagi satu bearing, buat lagi satu garisan. Garisan pertemuan tu, itu kedudukan kita. Okey, bila kita dapat kedudukan kita tu, lepas tu kita ambil bearing lagi, kita tengok dalam peta tu, oh ini tempat yang sepatut kena keluar lah. Bukan ikut track yang kita datang tu, kita dah sesat ni.
Mana kita ambil bearing, lepas tu kita rujuk peta. Bila rujuk peta tu, kita gunakan teropong tu, kita tengok apa benda ni. Oh, kilang dari atas bukit ni, ataupun dari tempat tinggi atas pokok. Kita dah, oh kilang. Bila ada kilang, dia tak ada dalam itu kilang, dia rujuk bangunan aja. Kita tengoklah dia punya tu, penanda-penanda tu. Okey, kita buat satu garisan, makna ini tempat aku nak keluar ni. Tapi jangan salah faham, bukan kita ikut track. Ini mana dia kita buat track baru. Kita kena bijak lah. Jangan panik. Lepas tu kita set bearing, kita terus jalan ikut itu. Lepas tu yang macam mana kita nak bergerak, yang sebelum-sebelum ni kita kena buat penanda lah dekat pokok ke apa-apa, terus sampai kita selamat. Okey, kita dah serba sedikit lah. Yang mana saya tahu tu saya ajar lah. Sebab saya masuk hutan pun memang dari dulu saya ada bawa apa ni, binocular tu, apa ni, ataupun teleskop tu. Harga sekarang murah dah, dulu mahal. Yang itu harga dia dalam RM400 tu. Ini yang jenis Bushnell tu. Sekarang mungkin ada, tapi banyak duplikat lah. Sebab yang ini boleh nampak malam. Dia ada panggil apa ni, yang dalam tu kita panggil palang tu, macam darjah tu. Itu kita abaikan lah, pasal kita ini, dia memang ini teleskop ni untuk memburu letak kat senjata. Tapi kita boleh pakai lah untuk cari kedudukan ni. Okey, lagi sekali macam mana mula-mula kalau kita dah sesat, kita duduk sempat, cari tempat tinggi, kita cari tempat kedudukan kita. Kita ambil kompas, kita target, cari bearing, buat back bearing. Untuk kepastian kita gunakan ini teleskop ataupun binocular ni, teropong ni, kita tengok gambaran lebih jelas. Yang guna kompas tu tak berapa jelas. Bila yang binocular ni jelas, kita tengok, oh kita dah setting, kita tengok lagi jelas, makna ada pemancar. Ada pemancar. Lepas tu kita pergi dekat peta, kita tengok kalau peta yang detail boleh nampak, pemancar. Kita buatlah garis satu. Lepas tu kita cari lagi point lagi satu untuk buat silang, untuk cari kedudukan kita. Lepas tu dah dapat, lepas tu kita tengok pula dalam peta tu, kita ambil kompas, kita pergi setting balik. Dalam tu mungkin ada bangunan tinggi ke, kita setting dari atas, dari tempat tinggi lah, senang. Dari tempat tinggi, ataupun kita tengok sungai ke, kita tinggi setting, ambil bearing, kita buat back bearing. Tengok atas peta tu, kita ambil bearing, kita arah contoh bangunan ataupun sungai. Lepas tu kita buat satu garisan dalam peta, kita ambil bearing. Bearing tu yang kita ikut, kita akan pulang macam mana kita nak pulang. Tapi kalau apa ni, kita nak buat ni, tentukan apa ni, kena mahir sikit lah. Kita tengok kontur tu, ada tempat curam ke, ada tempat itu. Banyak dia punya kerja, bukan senang. Yang penting kita ada daya usaha untuk apa ni, balik ataupun tak ada tersesat. Okey, assalamualaikum dan salam horas.